diinginkan katanya untuk selalu siap untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Katanya jika orang Islam dia takut ke musuh. Maka harus kita yang Jakarta. Oh, kelawar. Yang ketiga. Berjalan, kau nak pernah selamat? Mengaku. Yang aku paham mati kah itu? Jangan lupa kalau baik-baik nak malam tengok aku. Oh, nak kena pun. Pacik teroris kan? Bye.